Kalau travel, Cik Okit akan bawa makanan dari Cik Okit ni. Okay. Ni Cik Okit pilih kari laksa. Dia sertakan sekali dengan dia punya rempah laksa ni. Sangat sesuai untuk diet sebab dia 5 kcl sahaja dia punya mi. Rendah kalori daripada brand Skin Yums. Mula didihkan air. Kita masak mi dia dulu. Tuang dia. Okay, rebus selama 2 minit. Okay, lepas tu angkat dia. Dia siap bagi rempah kari laksa ni. Panaskan dengan sedikit air. Mi sedap rasa kenyal-kenyal mi dia. Dia punya kuah pun memang sangat sedap, macam makan laksa beli kat kedai tu. Sedap kan. Sedap gila. Korang sangat sedap weh. Kari laksa konjac ni. Mi dia sedap, kenyal-kenyal, kuah dia pun padu.